Assalamualaikum. So, bersama saya Adila dan saya Ain dalam Borak Apa Saja. Pas. Yes. Macam ni. Okey Adila. Ya. Hari ni kita ada seorang tetamu. Kalau Adila stres, dia bagi stick. Bagi stick. Kalau Adila letih, dia bagi beat. Untuk Bagi rehat. beat. Dia tak tak tidur bagi lah ni. rehat. Tak Sudah. boleh. Siapa tetamu kita ni? Awak rasa siapa? Tak tahu. Tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Dia bagi stick. Dia bagi stick? Ya. Selalunya kalau bagi stick ni orang drama-drama. Tapi bukan dia. Bukan? Bukan dia. Dia Bukan, trainer. Trainer? Ya, dia trainer. Bukan kaleng-kaleng lah ni? Bukan. Bukan macam selalu lah ni? Bukan. Bukan. Okey, siapa tu kita punya tetamu kita hari ni? Kita welcome to show Pound of Pound bukan. Salah. Certified Pound Pro Kak Nida. Ya. Pound Pro Nida kita. Ya, selamat datang. Terima kasih. Ya. Jemput hari ni. Ya. Macam mana perjalanan datang sini? Okey. Sorry? Perjalanan. Jam sikit. Jam. Pagi tadi event. Kita balik, settle semua. Itulah macam Alhamdulillah sampai juga. Pukul berapa tu event? Event tadi pukul 11 sampai pukul 12. Oh, dekat mana? Dekat Stadium Bukit Jalil. Kita ada Sempena National Week Training by HRD Corp. Jap, Syarikom tu apa? Related to the training. Kalau selalu company buat training kan, Okey, faham. dapatkan grant, dia adalah related to the training. Dari pukul berapa tadi? Pukul 11 sampai 12.30. Pukul 1 lah settle. Settle ada lipstick semua. Penat lah. Ni kalau kita ni dah kiong dah ni. Saya dah tumbang lah. Tumbang lah. Saya tak larat dah. Alright, so Kak Nida, boleh saya tahu sikit lah, sedikit tentang Kak Nida. Kiranya kenalkan sikit lah macam tu. Okay. Sebelum perkhidmatan pound. Okay, pasca pound lah kiranya kan. Sebelum terlibat dengan pound ni, saya mostly dalam dunia fitness ni kita join running. Kita pelari. Okay. Pelari konten bukan. Kita running. Okay. Sebelum jumpa pound. So kalau hari tu macam kita busy ke apa, kita stress, memang I go for running. Kita pakai kasut running, go to the track, lalu kat Stadium Kajang ataupun dekat POJ. Itu memang orang kata playground kita lah. Running dengan kawan 10 km, 21 km. So ada masa kita join event. Itulah aktiviti dalam orang kata sedikit sebelum kita jumpa pound as a instructor kan. And then ada masa juga kita join gym. Gym? Yes. Masuk gym kita buat weightlifting. Apa lagi? Kita hiking. Banyak. Itulah kalau in term of healthy lifestyle ni lah. Tapi kalau selain daripada healthy lifestyle, saya seorang insan biasa. Insan biasa je. Rendah diri betul. Seorang betul. Seorang isteri, seorang ibu. Apa lagi? Suri rumah lah. Tak, saya bekerja di salah sebuah syarikat utilities Malaysia. Boleh reveal ke? Boleh. Tak ada masalah. TNB, Tenaga Nasional Berhad. Itu kerja hakiki kita lah 9 sampai pukul 5. Somehow stress kan. Kerja kat office, kita nak hadap dengan bos, anak buah kat bawah lagi. So I think fitness ni bila kita melakukan exercise, workout, tak kisahlah you pergi hiking ke, running ke, hit to the gym ke, so benda tu release kita punya stress. Tu sikit tentang saya lah. Ada beza tak Nida dulu dengan sekarang? Dulu tu ketika as a instructor ke? Kiranya sebelum kenal dunia pound ni lah. Okay, berbeza. Dulu kalau running, kita peserta, kan? Okay. Peserta maksudnya kita just running, kadang running seorang-seorang, lari seorang-seorang malam-malam ataupun ada dengan kawan 3-4 orang. Kita bukan di hadapan. So somehow confidence level kita tu tak begitu, orang cakap kita tak Apa tu? kita tak nampak sebenarnya. Tak nampak. Okey ke kita jumpa orang. So I can say that kita dulu depan kamera ke ataupun atas stage malu. Takut-takut. Ya, lagi nak cakap dengan orang. Betul, ramai ni. Yes. Biasa pun kalau ramai berapa orang tu? Kalau peserta yang join my pound class, I pernah hit normal class yang bukan event, about 180 hingga 90 orang. Kelas biasa lah. Kelas biasa. Kalau Yes. kelas besar. Kalau event, saya pernah buat
150 orang. 100? 50 pax. Macam manalah Kak Nida ni Kalau handle? saya dah Ya Allah. tak Itulah sebenarnya macam mengubah kita punya, oh sebenarnya aku ni boleh duduk depan orang sebenarnya, boleh bercakap. Sebenarnya kita tak tahu kan, somehow kita ada sesuatu yang kita tak sedar pun kita boleh buat. Selama ni kita in a fitness, maksudnya kita doing a fitness activities tapi bukan di depan, bukan sebagai instructor. Peserta pelari, kita hiking je saja suka-suka kan. Yalah. Tapi at the same time, rupanya bila kita join Pound and I ambil sertifikat CJ sebagai instructor, that's a magic yang kita tak tahu pun. Boleh rupanya. Kita bercakap depan orang, kita duduk atas stage berhadapan dengan more than 50 packs kan. And then kita mengajar tentang senaman lagi. It's something yang ubah daripada dulu dengan sekarang. Beza. Tapi kalau Kak Nida ni healing dia dengan lari-lari, hiking semua tu, kita punya healing apa? Tidur. Tak. Tepi sungai duduk dia. Tepi sungai tidur. Kalau dia dah tidur. Itu je healing yang paling best lah, paling shock. Tak sihat lah. Sebab itulah kita jumpa Kak Nida hari ni. Kan Kak Nida kan? Betul. Sebenarnya dekat tepi tidur pun sebenarnya bagus sebenarnya untuk recover. Untuk recovery badan yang letih, it's good sebenarnya. Tidur tu kena. Kena ya? Yes, kena. Tapi kalau tidur badan dia jadi penat. Jangan tidur 5 lama jam? sangat. 6 jam? 8 jam dah cukup lah seorang. 7 hingga 8 jam is a max. Orang kata is a ideal kata timing you nak sleep kan. Yes. Sebenarnya Adilah sebelah kita ni ada stick. Lah. Inilah yang digunakan untuk Pound. Yes. Ini kita panggil as a rib sticks. Strips. Dia ada warna lain ke warna Tak hijau? ada, dia memang hijau. Memang dia create oleh kita punya founder. Kita punya founder, our HQ from US. US mari. Yes. Selalunya orang yang dekat Malaysia ni guna alat messenger. Tapi ni US mari. US mari. US mari. Yes. Mungkin menarik sikit, mungkin boleh cerita sikit tentang Pound Fitness ni, dia punya founder dia. Founder dia is from US, is a Kristen Potenza. She's actually is a drummer dan juga atlet. So, dia atlet, at the same time dia main drum. So satu hari tu dia fikir apa yang dia boleh create yang nak gabungkan dua benda ni bagi satu yang sangat menarik untuk dijadikan satu aktiviti yang sihat. So tu yang terjadinya Pound. That's why dalam pergerakan Pound tu sendiri is actually inspired by drumming session. Kita macam main drum. Tapi pergerakannya, movementnya adalah is a workout. Kita lunges, kita squat. They hit the muscle on the part of body lah. Tu yang menariknya. I think Pound ni, wow. And then kita menggunakan muzik yang rancak, muzik genre rock. Lagu rancak. Yes. Macam mana penerimaan rakyat Malaysia? Penerimaan so far, alhamdulillah, Pound tengah berkembang. Hit. Dia hype. Perasan tak? Dia tak. Okay, kalau compare to other another fitness activities lain, contoh Zumba. Zumba memang dah boom. Kan semua orang pun dah kenal. Tapi Pound masih kita boleh kata dia growing. Tengah growing sekarang. Masih lagi orang kata kita tengah kembangkan lah. Betul-betul tengah naik ni. Betul. Tapi certain area lah, I think in Klang Valley, Selangor and Klang Valley dah makin meluas. Tapi dekat negeri-negeri lain slow lagi. Tapi Johor dah makin, sebab dia dah ada ikut instructor. Sebab availability of instructor dekat Johor dah ada, tapi negeri lain tak ramai. Kita sekarang ni banyak fokus on Klang Valley dengan Klang Valley lah, Selangor. Tapi kan macam mana Kak Nida boleh kenal Pound Fitness ni sebenarnya? Okay, I start Pound betul-betul jadi peserta ni masa tahun 2020. Masa tu I gemuk. Percaya tak? Berat I 86 kilogram. Tidak sama sekali. Tolong percaya. Ya. Serius ah? Betul. Dia sangat. Betul. Kena percaya. 86 kilogram. Masa tu kita stres.
apa yang I nak buat masa tu setahun selepas saya bersalin, deliver to my baby. Orang kata 3 bulan 4 bulan boleh kurus kalau kita breastfeed. Tak. Betul. Tak terjadi pada seorang Hanida. Lepas setahun macam kenapa makin naik ni berat ni. So memanglah tak jaga sangat lah sebab kita busy dengan anak. Okay, masa tu dah tinggal lah semua aktiviti running apa semua sebab kita berkahwin ada anak semua kan. And then berat 86 kg. So I cari apa aktiviti I boleh buat. I start running balik. Tak boleh sebab badan besar. You start running, sakit kaki. Betul. Dia tangkap dekat you punya calf, betis, heel you. Sakit, I tak boleh. So I stress. I tak happy. So somehow I cari apa yang aktiviti I boleh buat. And then bila I scroll masa tu Pound betul baru nak start. I join Pound with Hanis dekat Tamarin Square, Cyberjaya. Oh ada? Yes. Berapa Pound with orang Hanis yang dah buat Pound ni? instructor. I think ramai. dalam Malaysia ni yang betul-betul aktif doing class, I think less than 50 Ramai. instructor. Ramai, more than Ramai that juga. sebenarnya. Cuma Ramai yang juga. actively doing class, buat session Pound tak ramai. I think dalam 100 ada kita punya instructor Pound Pro, instructor Pound. Tapi yang betul-betul aktif buat kelas tak. Tapi saya kenal Kak Nina Kak lah. Nida je lah. Yelah. Yang lain saya tak kenal lagi. Kalau cari kat Instagram tu ramai lah. So daripada situ bila kita jumpa Pound with Hanis tu, ini menarik ni. Tu yang kita start join. Lepas tu PKP pula. Betul. PKP 2 pula. tahun kan? Okay. Ya, itu yang macam apa I nak buat ni. Dan macam-macam lah aktiviti buat kat rumah, Syai IT, tapi tak kena. Masa tu kita tak boleh keluar kan, tak nak travel ke Cyberjaya, Curah Cyberjaya. And then bila kita dah tak ada PKP apa semua, I start back 2021 sampai tahun 2023 jadi partisipan biasa je. And then I decide, I need to take the certificate. I rasa macam menarik ni kan. Why not? I nampak kesan dia. Makin lama, yelah dengan bantuan pemakanan yang betul juga. Kan? Kan 80% is pemakanan. Ya, betul. Diet, 20% is Aktif workout. lagi, aktif. Betul. So I jaga makan, workout, pergi Pound. And then makin lama makin nampak macam lagi best. Badan tu makin ringan, berat badan pun makin turun. Makin So shape lah. I kena, kena dengan jiwa. That's why masa tahun 2023 February I take the certificate dengan Hanis. Hanis adalah ikon dekat Malaysia. Dia ada, orang kata dia layak lah, dia ada certificate untuk berikan training kepada Pampro. So itulah titik permulaan macam mana saya start dengan Pound dan jadi Pampro. Dah 2 tahun lah Alhamdulillah. Baru nak tanya dah berapa Itu lama. 2 tahun. 2 tahun dah. 2023. Ya, Baru baru lagi lah. Baru Tapi ke? lama juga 2 tahun. Lama lah. Barulah lagi kiranya. Ya. Yelah. Lama lah. Lama juga lah. Saya kalau nak buat bertahun-tahun baru jadi agak ni. Betul. Okay. Kita masuk ke mindset sikit lah ya. Apa mitos paling orang yang dia bukan orang yang mitos paling orang selalu percaya pasal fitness ni, terutamanya wanita. Mitos paling orang percaya pasal fitness ni. Yelah, kan ada contoh lah kalau Contoh? macam mitos orang cakap apa? Kalau buat fitness ni nanti susah, penat. Lepas tu dia jadi macam sekali buat tu betul dah tak nak dah. Lepas tu apa lagi? Give up. Give up. Lepas tu, tapi kadang-kadang mitos ni ada yang kata, hari ni aku buat, esok aku dah okey dah. Esok aku dah bentuk shape, dah ada. Ada satu mitos saya selalu dengar. Kalau orang selalu tanya I, peserta yang baru nak join Pound, Pro, kalau I join Pound ni, I boleh kurus tak? So the mindset is, kalau I join Pound ataupun I buat fitness activity, I kena kurus. Dalam masa seminggu, 2 minggu, I kena kurus. That's a mindset sebenarnya yang kita kena ubah. But for me, kurus is a bonus. Yang penting, you kena doing the healthy lifestyle. Bila you doing a healthy lifestyle, you jaga makan, you
orang kata exercise, automatik akan kurus, dia akan sihat. Tapi the mitos orang mesti perempuan lah, siapa yang tak nak kurus kan? Betul. Kurus putih. Betul? Betul, sangat betul menusuk di Macam kalbu. saya je. Ya. Mostly orang tanya macam tu, boleh kurus tak? I akan jawab, ya, you boleh kurus. Tapi kena tahu, kata prinsip 80-20. Kalau you workout hari-hari pun, you pound lah hari-hari sekalipun, kalau you tak jaga makan, Sama je. you tak jaga gula you, how you nak kurus? Betul. Itulah mitos lah, mitos dan juga pertanyaan selalu saya terima. Betul ke kalau Puan ni boleh kurus? Bila I boleh kurus? Bulan depan boleh kurus tak? Memang join-join That's the terus mitos kurus. yang we can say the mitos lah macam asal workout kena kurus. Yes, memang you akan kurus, tapi dia ada elemen-elemen lain yang you kena Bukanlah buat fikir. benda tu saja dah boleh kurus. Tak. Itulah. Dia boleh kurus, tapi ada elemen lain yang kena, Top up ada lah. ramuan lain sebenarnya untuk kurus. Macam masak. Betul. Nak jadi sedap kita kena bubuh ni baru Ya, jadi. kena Betul, tukar. Tapi sebenarnya bila you aktif, jaga makan, you workout, aktif, you punya lifestyle you, memang you akan automatic, dia punya berat badan akan reduce. Tu je dia punya konsep dia simple, tapi orang selalu macam terlalu Fikirlah susah kan. Ya. Yalah, perempuan kan kurus putih, betul? Betul. Kurus Ya putih Allah. cantik. Mesti. Kurus putih cantik. Ya. Auto lah. Dia macam kalau ada dua tu auto cantik. Auto Itu. cantik. Lepas tu bila dah buat pound ni dengan orang ramai dari corporate ke makcik-makcik, reaksi paling best Kak Nida pernah dapat? Reaksi yang paling best. I pernah ada satu, banyak sebenarnya yang tapi yang betul-betul sampai sekarang I terasa, sampai rasa macam wow. Sampai rasa nak macam kadang-kadang rasa nak menitis air mata. Bila I got the DM, dia cakap thank you so much. Dah terasa dah. Sebab jangan Sebab dia rasa macam sendiri juga goosebumps. rasanya. Sebab somehow kita doing something tu kita tak tahu pun. Benda tu very macam memberi big impact kat orang. Kita rasa I just do the pound je kat depan. You all follow je. Tapi kita tak tahu apa yang setiap peserta tu hadap. And then bila I got the DM, she said thank you so much sebab adakan pound. I really release dia punya stress sebab dia depression. Selama ni dia tak keluar rumah. So dia jadi macam, yelah orang depression kan. Ada orang kata isu on mental health ni, dia rasa nak keep away from people. Tapi dia kata dengan pound, dia join, dia rasa happy. Bukan sekadar dia boleh bergerak, badan dia move, dia berpeluh, tapi dia jumpa satu komuniti yang sihat. Dia jumpa ramai kawan lah, walaupun dia datang seorang-seorang, dia tak ada kawan-kawan pun, tapi dia jumpa kawan baru. Itu yang rasa semangat. Dia punya say thank you tu, I rasa macam aku rasa aku tak buat apa pun. I do just kat depan pound, and you just follow me. Dan I tak sangka benda tu sangat beri impact kepada orang. Bila tu I rasa macam happy. Dan saya ada seorang peserta yang sampai sekarang yang follow. She's a cancer fighter. Yes, stage 4. Stage 4. Ya Allah. Yes. Dan dia cakap thank you. But sampai bila I tahu dia ada she's cancer fighter, tapi kita keep on eyeing on her lah. Dia cakap always listen to your body. Okay, you je tahu badan you. Kita memang pound is for everybody. Okay, tapi you je yang tahu tahap badan you macam mana. Body. Yes, you listen. Tapi dia kata, okay, dia tahu dan dia memang datang untuk jumpa orang. Kalau tak, selama lepas dia dapat, dia tahu dia dapat diagnosed as a cancer, dia memang down. 2 bulan dia tak keluar rumah. So somehow kita, and then dia cakap thank you sebab ada compound, itu je tempat dia untuk dia release stress, dia jumpa kawan, dia somehow it's heal lah apa yang dia rasa kan. So benda tu somehow I terfikir it's not just workout, but something like give something the community back lah. Pernah rasa down tak sekali buat Rich Stick ni? As a instructor, down. Apa ya? Macam rasa nak give up macam tu lah. Masa awal-awal buat ke?
Ada rasa. Yes, sebab okay, bila kita doing pound, we are selling our service fitness. Okay, kita nak orang kata gain trust orang. Lagi-lagi pound ni benda baru. Betul. Dia bukan macam IT ke Zumba. Betul. Banyak video kat Malaysia ni Zumba dah ramai lama. dah. Ya, instructor. So dia macam betul ke ni? Apa yang tak, then kena tahu mostly dekat Malaysia ni benda-benda fitness ni belum lagi ada fully kesedaran. Betul tak? Betul. Cakap fitness je bila kita, I instructor pound, jom. You akan susah nak dapat trust daripada Orang lain lah, person nak masyarakat. join. Betul. Siapa je yang nak? Sebenarnya you kena bangun pagi. Kelas mesti pagi. Mana ada orang buat kelas Satu tengah hari. Satu tengah hari. Yelah tu. The best Dalam time mau. workout actually waktu pagi. Ikutlah, sebenarnya tak ada the perfect timing pun. Tapi kalau pound, I prefer pagi. Pada kita fresh, you bangun pagi, you workout. Bayangkan you nak get trust daripada orang, bangun pagi, bersiap, and then kita workout 1 jam, berpeluk, sakit badan. Betul. And then how you nak percaya orang gain trust tu, apa yang I dapat? Sebab bila you do a fitness pound, the effect tu bukannya esok, bukannya lusa. Contoh you nak kurus, bukannya esok you kurus. Betul? At least sebulan you kena consistent. So you nak gain trust orang, come to my class, try to join this activity, and you will get the benefit. So benda tu is a quite challenge for me lah masa mula-mula kita nak dapatkan own crowd, nak dapatkan orang kata trust daripada kita punya participant. That's a big challenge mula-mula, but alhamdulillah after I take 4 or 5 months juga untuk kita dapatkan crowd sekali kelas 50, 60 one session, alhamdulillah. And alhamdulillah I maintain 50 packs. Kita boleh orang kata kita happy lah sebenarnya. Orang percaya dan diorang dah rasa the good orang kata effect dekat diorang punya badan tu kan. Dia beza kalau you jual, maksudnya you promote fitness dengan you jual dessert. You jual makanan. Cepat je laku. Betul, Lagi-lagi betul. benda viral. Kalau Betul, makan guys. jual Yes, jalan. betul. Jalan. So that's different lah. Dia ada macam different and a big challenge. You as a fitness instructor. Paling crowd kat mana pernah buat? Paling kerap? Crowd Oh, paling ramai crowd. orang. Buat dekat mana? So Paling far, ramai sekali. so far kelas memang dekat KL Central. KL So KL Central tu kita punya main lah. One session kita boleh up to 80 packs, 100 packs. Ramai tu. Ramai tu. Kalau dekat studio kecil, kalau kita nak macam private session dalam 20 packs, I ada kelas dekat studio juga. Dekat Ampang. Ada studio dia. Ada. Ampang. Itu bertutup. Kalau kat KL Central tu dia macam open sikit Aha, kan. kan, Dia macam nak vibe concert. Boleh lah kat situ Yes. kan. Studio. Bukan dekat yang KL dekat KL Central tu. KL Central. Ya. Yang kat studio tu lain cerita. Yang tu dia macam Itu macam kelab malam sikit. No. Betul. Sebab dalam pound kita Tapi main tu saya ada music. tengok lah satu. Ada? Ada. Lampu-lampu. Ya. Macam best. Somehow orang segan dekat open space. Open space, That's why we give the option. I do a studio, it's a bertutup. So kalau you nak hijab off pun okay, but there is no record lah. So somehow kita ada something inner rock style kita yang Kalau boleh nak menari dalam toilet sahaja. betul. Yes. Tapi tak apa, come to my class. Yes, Boleh unleash open. inner rock style. Yes. Sama you nak lepaskan stres, kalau you nak jerit, dekat situlah Boleh je kat sebenarnya. situ. Tapi kan tadi salah satu cabaran kira macam susah nak gain trust orang kan. Itu dengan kalau you tak try, you tak tahu macam mana kan. And then ada lagi tak another cabaran yang macam susah lah untuk Kak Nida handle? Macam tu. In term of pound sendiri tu, somehow, okay, antara cabaran personally tu, you nak kena hafal. Okay, dalam one session, 1 jam, 45 hingga 1 jam pound session tu ada 12 tracks. 12 lagu. Okay, banyak tu. How you nak, 12? yes. Banyak. How you nak ingat choreography. Yelah tu. How you nak maintain the fitness level you. Ish. That's a cabaran yang sangat besar. Bukan I think not only me,
others instructor pun. Betul. Sebab yelah, kalau fitness level you tak cukup, how you nak orang kata you nak lead dekat depan. So fitness level you kena cukup, and then you kena practice 12 lagu yang berbeza, movement yang berbeza setiap beat. Bila beat tu masuk, you kena dengar beat lagu, sebab dia main muzik kan. Bila masuk you nak move, nak ketuk kiri, kanan, tengah, atas, bawah. Yelah, semua back to basic lah kan. Coordination kena betul fokus. So as a Pound Pro, as a instructor of Pound, you kena betul mentally, physically prepared. Even jangan kata big class, small class pun, even though ada 5-6 orang pun, you have to be prepared. All these things. It's a cabaran yang I think yang sangat besar untuk semua instructor pun, especially as a Pound Pro. Kan? Cuma kan nak fitness lah sebenarnya. Kita tak nak kita mengah dulu kat depan. Yang lain tak kita dia macam bila kita kat atas stage di hadapan, orang pandang kita as a role model. Wow, she's a fitness instructor. Of course lah, kita ni fitness dia, orang akan pandang fitness lagi hebat daripada aku. So takkanlah kita nak, orang kata nak mengah dulu ke kan. So as a Pound Pro, that's cabaran lah. Kena tunjuk semangat, kena tunjuk benda yang all the positive depan dia orang. Ada masalah pun put aside. Letak dulu. Letak tinggal tepi kan kata. Yes. Betul, kalau you as a instructor, kalau you tak happy, you stress, you tak fokus, your crowd akan nampak. The session takkan enjoy. Betul. Sebab Pound dia kena very energetic, dia main music. Aktif lah. Betul. That's one of big challenge lah. Tapi susah tu. Saya pernah menari lah. Pernah lah perform juga sikit-sikit kan. Tapi tu pun satu lagu je. Nak hafal stepnya, nak kena ingat apa jadinya. Lepas tu dia macam, aduh, macam mana nak ingat ni. Makan masa. Mengah dia tu tak payah cakap lah. Tak payah cakap mengah dia tu. Penat. Ni 12 track. 12 track. Fikirlah macam mana. Saya macam ni lah. Saya ingat dah Okay, lurus lah. Apa kita cakap pasal naik atas stage tu kan. Macam mana nak apa tu? Gain confident, keyakinan diri dekat atas stage tu lah. Yelah nak perform depan orang kan, naik stage kan. 100 orang. Ya, 100 orang. Macam mana Maksimum 150 I pernah hadapan. 150 lagi lah. Saya berapa ketan pun dah malu. Lain lagi kita pernah buat corporate Pound dengan company yang besar, Shell. Yes, dengan very Shell. corporate people kan. So how kita nak bercakap depan orang, kena ada manners dia. Actually it's a practice. I memang ada stage fright dulu. I rasa macam I dulu adalah seorang yang very have a low confidence level. Sebelum kita jumpa Pound. Faham. Tapi rasa macam takkan kita nak macam ni je. That's why I have to break this. Kan, find your magic. That's a Icon Hani selalu cakap, find your magic. Everybody kita ni, everyone kita ni, setiap orang kita ada magic kita. Somehow kita je yang tak gali. So sebenarnya kita boleh je. Ada kelebihan. Ada je kelebihan kita. That's you call as a magic. Find your magic. So I thought that okay, that's masa the time that I ambil Pound Pro tu, okay, kita practice. I ada masalah bergugup, orang katakan gemuruh bercakap depan orang, lagi orang tak kenal. Kita tak tahu pun siapa peserta kita depan tu. Macam mana orangnya kan. Datuk, Datin. Kita ada macam ada peserta Datin. Takut salah cakap ke. That's betul. how kita nak prepare ourselves benda-benda macam tu. Tapi benda tu we learn day to day. Kita lawan rasa takut tu, practice. Practice bercakap depan cermin. Betul, itu adalah salah satu cara untuk kita lawan rasa gemuruh. I think it's a practice, kata tips yang paling bagus lah untuk anything pun, kan. Apa yang nak buat esoknya, presentation ke apa ke, as a Pound Pro ke, nak mengajar, memang I akan practice depan cermin, tengok you punya posture, hafal ke tak setiap lagu, setiap movement dalam Pound tu, you nak cakap apa, practice. Sekarang kita berangan, perempuan ke suka berangan depan cermin. Itu sangat tepat. Ya. Jadi seorang betul. Jadi kita berangan depan cermin, kita ambil benda tu, okay, cuba apply depan orang. Macam tu. So itulah cara untuk
kita orang kata improve kita punya confidence lah. atasikan atasi masalah, orang kata bukan masalah, atasi stage fright tu, rasa gemuruh tetap ada, even though esok kelas pun dah berpuluh-puluh kelas dah I buat, esok nak kelas ni Gemuruh. masih Ya ke? tipu lah kata. Ya. Sebab 12 lagu, 11 hingga 12 lagu untuk kita hafal, risau. Takut terlupa ke? Takut tersalah ke? Ya, macam-macam can happen. Tapi we have to prepare ourselves lah. Practice. Tu je. Pernah buat dengan selebriti? Belum lagi berkesempatan. Belum lagi. Okey, kalau belum lagi ni soalan menarik. Selebriti mana yang Kak Nida teringin sangat nak buat? Dan kenapa? Siapa Yang Kak Nida paling teringin sekali lah. Teringin nak pound dengan Tok T. Tok T. Kemain Yes. paling atas. Dia tak pandang dah yang bawah-bawah ni. Dia terus nak kat Tok T. Ya, dia cari bidu wanita terus. Yes. Lagi kalau selain daripada Tok T tu, ada lagi tak artis lain? Kalau Tok T tadilah, kenapa dengan Tok T? Kenapa Tok T? Sebab dia cute. Sebab I minat Tok T tu, dia kecil lagi. Daripada sekolah rendah, beli kaset dia. Kan bukan kaset. Mungkin budak sekarang tak tahu kot kaset. Tak sempat Tak sempat. Sempat lah. Saya kosong-kosong punya band. Kosong-kosong. So, sempat lagi kaset-kaset. and then dia sangat cute. Dia gelak pun comel. So dia kalau pound pun mesti comel juga. Macam menarik kalau kita ada sesi pound dengan Toti kan. Bila dia tengah buat-buat, lepas tu dia Ya. Mungkin waktu dia tengah penat peluh pun dia comel. Betul. Okay, so kiranya kalau boleh Tok T lah kan. Tapi kalau Kak Nida jemput Tok T kan, Kak Nida, Jemputlah kita orang. Jemput kita orang sekali. Well, of course. Boleh. Jemputlah kita orang. Teringin juga dengan Tok T. Tok T kot. Ya. Siapa tak nak jumpa, betul tak? Saya pun berminat dia. Kan? Daripada lagu dia, daripada dulu sampai sekarang, Ya. saya suka dia. Satu lagu. Nyanyi sikit. Satu lagu. Sikit. Tak ada suara lah. Tak ada suara. Tiba-tiba pula tak ada suara. Okay, jom. Next soalan. Masa buat sesi pound, ada perasaan teruja tak? Bila waktu buat sesi mengajar tu? Excited. Yes. Excited. Bila you jadi pump pro, once you atas stage and you pegang the sticks, dia mixed feeling. Dia macam-macam. Dia rasa nervous, excited, dia rasa macam proud pun ada. Sebab kita di hadapan ramai orang kan dekat depan kita, and once you hold the lipsticks, dia macam ada satu aura, vibe yang macam wow. Yes, you try lah, cuba pegang. Kita kena pegang ni, kita kena pegang. Yes. Hayak! Ya. And bila music tu, dan pound dia menggunakan music sangat kuat. Dia dia main elemen dia adalah music. Speaker, sound system kena boom. Kalau slow dia tak jadi. Betul. Yes. Yes. Dia vibe concert. Sebab tu bila I cakap dekat my participant bila ada kelas, just anggap you workout sambil you tengah buat your own performance, your drum performance. I dekat depan cuma instructor, coordinate you je untuk what you do next. So bila you rasa macam tu, dia rasa happy. So dia enjoy sebab dia rasa macam ni adalah persembahan dia.